Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada Kelab Taha Universiti Sultan Azlan Shah sesi 2526 ingin mengajak anda bersama-sama menyumbang untuk membeli kelengkapan dan keperluan asas hari raya untuk diberikan kepada anak yatim dan asnaf di Pertubuhan Kebajikan Cahaya Kinta Ipoh Perak. Hadis daripada Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wasaddaqatu tudfi'ul khati'ah kama tudfi'ul ma'un nar." Yang bermaksud sedekah ini dapat menghapuskan dosa kita sebagaimana air memadamkan api. Riwayat At-Tirmizi. Jika anda ingin berkongsi kebahagiaan ini, nombor akaun sumbangan tertera di bahagian bawah video. Sedikit daripada kita, besar maknanya buat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.